Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah, jumpa lagi kita ya dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Lis-Saff Tsani, Bahasa Arab tahun 2. Kali ini anak-anak, kita akan membuat sedikit ulang kaji. Panggilnya ulang kaji. Kita tidak lagi berada dalam unit tertentu, tetapi kita mengulang kaji beberapa segi dalam mata pelajaran bahasa Arab ini. Baik, kali ini anak-anak, kita lihat insya-Allah buku aktiviti di muka surat 102. Dalam muka surat 102 ini, kita akan melihat beberapa kata nama untuk lelaki dan perempuan. Dalam bahasa Arabnya disebut Ismul Mudzakkar wal Muannas. Baik, di sini Ustaz bawakan muka surat 102. Safhah mi'atun wa ithnani. Di arahan atas ini anak-anak tertulis waffiq, yang bermaksud padankan. Terdapat 7 perkataan atau 7 kata nama yang terdiri daripada muzakkar dan muannas untuk anak-anak padankan dengan gambar di sebelah kiri ini. Mari kita lihat ya perkataan-perkataan ini serta gambarnya. Sebelum memadankan perkataan-perkataan ini, adalah lebih baik dan seharusnya kita mengetahui makna bagi setiap perkataan ini. Kan? Betul tak? Baik, di sini Ustaz sudah tuliskan atau labelkan makna bagi setiap perkataan ini. Jaddun berarti datuk, tilmidun murid lelaki, ukhtun kakak, tilmidatun murid perempuan, ummun ibu, muallimun guru lelaki, dan akhirnya muallimatun guru perempuan. Gambar-gambar ini juga anak-anak seharusnya kita kenali dan teliti supaya kita tidak terkeliru dengan gambar yang lain. Di sini juga Ustaz labelkan supaya mudah anak-anak mengenali siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan gambar-gambar ini. Murid perempuan, guru lelaki, datuk, murid lelaki, guru perempuan, kakak dan ibu. Setelah kita mengetahui kesemuanya, maksud perkataan serta siapa yang dimaksudkan dengan gambar ini, mudahlah kita untuk memadankan perkataan dengan gambar yang betul. Kan? Baik. Untuk perkataan pertama, jaddun. Kita padankan dengan gambar datuk. Perkataan kedua, tilmidun. Kita gariskan dengan gambar murid lelaki. Ukhtun. Kita suaikan dengan gambar kakak. Tilmidatun. Kita gariskan dengan gambar murid perempuan. Ummun bermaksud ibu, serta muallimun bermaksud guru lelaki. Dan akhirnya muallimatun bermakna guru perempuan. Mudahkan anak-anak apabila telah kita ketahui makna perkataan ini? Ya, sudah tentu. Alhamdulillah. Itu saja anak-anak pelajaran kita pada kali ini. Alhamdulillah, selesai latihan ringkas kita dalam ulang kaji mata pelajaran bahasa Arab tahun 2. Teruskan belajar di rumah, pesan Ustaz. Hormati ibu bapa serta jangan tinggal solat. Like video ini dan kongsikan bersama rakan-rakan ya. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk anak-anak ikuti video-video yang seterusnya. Jumpa lagi kita pada masa hadapan insya-Allah dengan izinnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti ya. Bye.